Tapi bila pakai AI, dia pergi satu macam lah ya. Saya punya video ada yang pernah dapat tontonan sehingga dekat dengan saya tengok dalam PC dalam lebih kurang dekat 3 juta dia punya bola mata. Okey, ini contoh dia. Ini kalau untuk bahagian bukan komersial lah, ini untuk bahagian entertainment. Ya. Video ni sudah dapat lebih kurang 13,000 dan 361 komen. Memang kalau tiap-tiap hari memang banyak lah. Asyik nampak dekat saya punya ni trigger point ni adalah orang komen lah. Ya. Alah pakcik bawa singa weh. Boleh dah. Mimi masak apa ni? Inilah. Les pelan-pelan. Lagi satu, badan kasih straight. Miau, mantap. Terus satu lagi. Karakter. Yes, not fast. Les pelan. Video tu kalau kena dia punya tone dia akan jadi satu benda yang orang kata apa, macam benda yang lucu. Siapa lagi? Bukan, saya ahli lah, saya bukan prompter Semalaya, bukan. Saya ahli dalam ni lah, yang menyumbang lah dalam karya lah ya. Saya ada beberapa yang saya hasilkan. Ada satu lagi tu pun pergi juga roket, ganas jugalah. Saya pun macam rasa macam naik semangat sikit lah kan. Sebelum ni kalau kita buat hasil karya kita macam tak ada sangat pergi kan. Tapi alhamdulillah lah bila dah dia ada satu bahagian yang dalam prompter Semalaya tu dia ada yang saya nak mencari kat mana dia punya koleksi tu. Kejap ya. Koleksi saya tu mana tu? Kejap ya. Ini ke? Kejap ya. Your content. Tak clear yang mana tak clear. Ini salah satunya. Yang ini tak kurang menjadi sikit, yang adalah kalau benda-benda yang macam melibatkan kucing memang senang berlaku ni lah. Ini pun dapat banyak juga dia punya ni. Yang ini memang evergreen lah, still lagi mendapat asyik ni. Yang ini yang ini yang macam second lah. Jom turun. Wah, laju gila. Bukan kuat. Allah, laju betul. Seronok kan? Smart sampai. Berani juga kucing ni. Jom turun. Jom turun. Wah, laju gila. Bukan kuat. Dia lebih kurang 77,000 dekat 1,200. Tapi saya tak baca lah satu demi satu. Lepas tu lebih kurang kat 4,000 lah orang share. Cikgu, masih ramai kat luar sana belum belajar AI. Oh, betul ke? Rugilah kalau tak belajar. Cikgu, kalau tak belajar AI, apa jadi? Jadi tertinggal lah, pesaing kita dah move jauh ke depan, bro. Cikgu, ada tak kelas AI yang cover semua topik? Ada, kelas kita lah Kojul. Siap dapat buku free lagi. Pemodul AI wajib belajar cikgu. Mula-mula asas prompt, lepas tu grafik, video, audio dan marketing guna AI. Senang. Subscribe guys, jom join AI bisnes kami. Guys, sesuai bisnes office dan kegunaan kat rumah. Daftar sekarang. RM30 je guys. Masukkan alamat, kami hantar buku ini ke rumah anda.